Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast My Cepaka Channel episod 2. Hari ini kita nak sembah santai tentang satu soalan penting. Kenapa Ramadan ni lebih special daripada bulan-bulan lainnya? Bersama saya hari ini Ustaz yang kita semua kenal dan sayang, Ustaz Dr. Wan Rosli. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat betul kamu pada hari ini. Alhamdulillah, Ustaz pun rasa seronok nak sembang santai dengan kamu semua. Sebelum tu Ustaz ucapkan sebelum bulan Ramadan ini ucapkan selamat menyambut Ramadan, Ramadan Karim, kullu amin wa antum bi khair. Ustaz, terus terang saya nak tanya, kalau semua bulan ciptaan Allah, kenapa Ramadan je nampak paling meriah dan istimewa? Oh, soalan yang sangat bagus ni. Memang betul. Semua bulan baik, tetapi ada satu bonus lah, istimewa yang bulan lain tidak ada dalam bulan Ramadan. Bonus tersebut ialah contohnya bila dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Kemudian bila kita melakukan suatu kebaikan, pahala akan dilipat gandakan. Jadi siapa tak nak? Kalaulah kita semayang satu waktu, sunat ke, wajib, fardu ke, kita akan mendapat 70 kali ganda. Semuanya orang tak nak semua orang tak nak pergi pada bulan lain. Maknanya bulan inilah mereka akan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Kemudian ada lagi satu perkara yang istimewa itu, pada bulan Ramadan ini ada satu malam, itu malam Lailatul Qadar, yang tidak ada pada bulan yang lain. Kemudian pada bulan ini juga syaitan akan dirantai. Jadi syaitan tak boleh buat apa-apa lah. Okey, itu yang bulan Ramadan yang lain daripada yang lain. Okey. Oh, sebab Al-Quran turun masa Ramadan ya Ustaz? Ya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan pada malam Ramadan. Jadi bila kita sebut bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, maka kita tengok ramai di kalangan umat Islam mereka berlumba-lumba baca Al-Quran. Kalau biasanya pada hari biasa satu helai saja. Kemudian bila bulan Ramadan, kadang-kadang mereka duduk 2-3 jam untuk baca, terutama pada waktu petang, masa kosong pada bulan Ramadan, mereka menghabiskan baca Al-Quran di masjid, di surau, dengan beberapa juzuk yang banyak. Itulah maknanya kelebihan. Dan ada juga mereka melakukan majlis tadarus Al-Quran di dalam masjid dan surau. Ustaz, saya selalu dengar pasal malam Lailatul Qadar. Betul ke satu malam tu lagi baik daripada 1000 bulan? Malam, betul. Betul-betul sangat. 1000 bulan itu bersama lebih kurang 83 tahun. Bayangkanlah, kita solat satu malam, bermakna pahala yang kita buat tu macam kita melakukan solat selama 83 tahun. Itu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan yang lain. Begitu hebatnya gandaan pahala yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan bila kita melakukan sesuatu berlakunya pada malam Lailatul Qadar. Maknanya istimewanya pada malam tersebut. Okey. Ustaz, betul ke masa Ramadan syaitan kena rantai? Ya, syaitan berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW yang mahfuznya, memang syaitan akan dirantai pada bulan Ramadan dan dibuka pintu-pintu syurga. Sebab itu suasana bulan Ramadan lebih tenang, lebih aman, damai. Kemudian orang kita tengok lebih mudah suka buat baik. Mereka menderma kepada fakir miskin, memberi makan, berbuka puasa pada waktu berbuka puasa. Dan kita tengok ramai di kalangan orang Islam membelanjakan hartanya pada bulan Ramadan, terutama kepada mereka yang
pada mereka yang miskin dan fakir, dan majlis-majlis berbuka puasa. Kalau kita tengok di masjid, di surau, kita tengok ramai maknanya orang berlumba-lumba nak menyumbangkan harta mereka, duit mereka kepada pihak masjid untuk memberi makan kepada orang berbuka puasa. Maknanya itulah kelebihan pada malam bulan Ramadan. Dan kemudian kalau kita masih lagi kemudian kita tengok kita tengok pada bulan ini juga kita masih jika kita kalau kita tengok tak ada pun orang yang buat benda perkara-perkara yang bawa kenakalan remaja lah kepada para pelajar terhadap dirinya dan kepada yang lain. Maknanya kalau seorang itu ada buat salah, itu adalah datang daripada kesalahan dirinya yang ada kekurangan pada dirinya. Sebab apa? Sebab pada bulan ini sebenarnya syaitan tak boleh buat apa-apa. Mereka diantai dan mereka tidak boleh menghasut orang lain untuk buat kejahatan. Jadi kalaulah seorang itu kita tengok dia buat kejahatan, tak puasa dan sebagainya, itu adalah kelemahan diri dia sendiri. Itu saja. Kalau kita tolong ibu basuh pinggan masa Ramadan, pahala lebih ke Ustaz? Itu soalan yang bijak. Okey. Soalan yang baik. Ya, pahala amalan baik yang kita lakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Bukan saja kita menolong ibu bapa kita, kita melakukan sedekah, pahala kita akan berganda. Baca Quran, pahala kita akan banyak. Solat sunat, pahala kita akan berganda. Kemudian itulah Ramadan semacam bulan untuk mempromosi pahala kepada umat Islam. Yang kalau kita tidak lakukan pada bulan ini, tak ada masalah. Tetapi sebab apa? Sebab pada bulan inilah manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, untuk mencapai pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah berlipat kali ganda kepada umat Islam. Jadi takkanlah kita nak biarkan masa itu berlalu dengan saja-saja. Jadi beramai-ramailah kita sama-sama pergi ke masjid, berderma, menolong bapa untuk mendapat pahala yang lebih pada bulan ini. Bukan bulan lain tak boleh, tak dapat pahala yang tahap pahala, tetapi pada bulan inilah kita dapat pahala yang begitu lebih. Okay. Selain pahala, apa lagi beza Ramadan dengan bulan lain, Ustaz? Okey, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau sebelum ni kita rasa macam tak ada mood, kita terasa macam, maknanya pada pada bulan ini kita rasa Allah nak buat kebaikan lah, nak berlumba-lumba nak buat kebaikan. Dan pada bulan ini juga kita menahan rasa lapar. Kita tengok, kita ingat kepada kita lapar, kita akan ingat kepada orang miskin, mereka yang miskin, mereka sentiasa dalam keadaan kelaparan. Jadi itulah kita merasa macam kita merasa seolah-olah kita bersama-sama dengan orang miskin. Mereka berlapar, kemudian kita menahan lapar, menahan dahaga. Kemudian pada bulan ini kita tahan marah, kemudian jaga percakapan daripada melakukan perkara-perkara mengumpat pada kawan-kawan yang lain. Kemudian lagi kita lebih bersabar dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Jadi pada bulan inilah bulan di mana bila kita keluar daripada bulan ini menjadi satu pusat latihan untuk kita berhadapan dengan bulan-bulan yang akan datang. Jadi apabila kita dah habis 30 hari pada bulan Ramadan, bila kita berhadapan dengan bulan-bulan yang lain, kita akan rasa hidup kita akan menjadi lebih tenang sebab kita dah menghadapi cabaran pada bulan Ramadan. Okay. Jadi kalau kita berjaya jaga diri dalam masa 30 hari ini, insya-Allah bulan seterusnya pun kita boleh terus lakukan kebaikan. Oh, sekarang saya faham. Ramadan ni bukan sekadar bulan puasa, tapi bulan penuh bonus, penuh ganjaran dan penuh latihan jadi insan lebih baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Pesanan Ustaz, jaga puasa. Jaga puasa
kemudian puasa hati, puasa mata dan puasa mulut juga. Berapa Nabi, kalau kita ingat Nabi pernah bersabda, berapa ramai yang mampunya, berapa ramai yang puasa tetapi sia-sia. Jadi kita tak nak macam tu, kita tak nak pahala kita kosong. Jadi itulah makna pesanan Ustaz, jaga-jaga pada bulan puasa ini. Okey. Baiklah semua, itulah kelebihan Ramadan berbanding bulan lain. Rugi sangat kalau kita sia-siakan Ramadan ni. Jumpa lagi dalam episod 3 podcast Ramadan. Assalamualaikum dan selamat beramal. Okey.